Tolong jangan buat perangai macam ni. Malam-malam buta pergi jogging pukul 12 malam rumah orang. Nampak tu? Lari. Sebab dia dah nampak ada orang dekat depan tu. So dia lari je, nampak tu? Buat jogging. Buat jogging. Ni dia belok. Dia dah letak barang tu. Dia dah letak barang tu. Lepas tu dia patah balik nak ambil. Mak mertua dah keluar dah. Mak mertua dah nampak. Okay. Mami Onang lagi perasan. Sebab Mami Onang dah nampak orang tu dekat CCTV kan. Lagi perasan. Staff tu tak perasan lagi. Dia orang mesti ada senjata punya. Nampak? Belok. Mami Onang dah tengok dah. Betul lah tu.